Jom ikut saya buat pelita buluh. Let's go. Pelita buluh ni sangat mengimbau kenangan lama waktu kita di kampung-kampung dulu. Mula-mula korang kena cari buluh. Yang ni saya pakai buluh kuning. Yang penting dalam dia ada rongga. Tumbang pokok buluh ni terkena pula dahan cili burung. Seterusnya kita kena potong mengikut panjang yang kita mahukan lah. Macam saya nak buat dua jenis. Satu yang panjang, satu yang pendek sedikit. Next untuk kaki dia, kita pakai buluh madu supaya dia kuat sikit lah. Mini chainsaw ni optional je. Korang boleh je pakai gergaji biasa. Lepas tu korang kopak dia guna parang ataupun pisau. Ini pula saya nak buat dia punya tempat sumbu dia. Kalau korang tak ada, korang guna je tin pun boleh. Yang penting dia jauh, tak terbakar lah buluh tu. Saya tebuk dulu satu ruas, saya letak dua tempat sumbu. Untuk sumbu dia saya pakai kain perca yang dibuat daripada cotton, mana ada je guys. Kita jimat-jimat sahaja. Lepas tu kita masukkan ke dalam, cocok-cocok pakai kayu. Saya akan tebuk lubang yang besar lagi untuk kita nak masukkan minyak nanti. Dah siap kita punya pelita, kita kena pasang dia punya kaki lah. Kita tanda jarak dan ketuk ke dalam sampai dia kukuh. Cantik pula guys kita pakai buluh kuning ni, memang striking. Next kita pasang yang pendek pula, sama je step dia dan dah siap. Cantik kan? Jom kita isi minyak. Yang ni saya guna minyak diesel sebab minyak tanah dah habis. Korang rasa apa perbezaan antara dua tu? Balik je sembahyang tarawih, apa lagi? Jom kita nyalakan. Wow, cantiknya. Okay guys, jumpa lagi for next video. Bye.